Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan bergelar dato antara 7 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Turut ditahan pengarah syarikat dan bekas pengarah syarikat serta 4 bekas pengurusan kanan institusi berkenaan. Sumber berkata semua suspek ditahan antara jam 3 petang hingga 10.30 malam semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. 2 daripada suspek direman 5 hari di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Suspek pertama iaitu CEO sebuah syarikat perkapalan ditahan kerana disyaki mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu ketika membuat bayaran kepada TH untuk kepentingan syarikat miliknya. Suspek kedua dan ketiga yang bergelar Datuk dan Datuk Seri ditahan kerana disyaki memperdayakan pegawai TH untuk membuat pelaburan ke sebuah syarikat pembinaan dengan menjanjikan potensi syarikat akan disenaraikan ke Bursa Malaysia. 4 bekas pengurusan kanan TH berusia dalam lingkungan 50-an dan 60-an disyaki terlibat rasuah sehingga mendorong TH memasuki perjanjian pajakan 4 buah hotel dengan sebuah syarikat di Arab Saudi berjumlah 2.72 bilion ringgit sehingga mengakibatkan kerugian. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman yang mengesahkan penahanan itu berkata, kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009. Sebelum ini, laporan RCI mengenai TH yang didedahkan kepada umum pada 29 Julai lalu merekodkan pelbagai kelemahan berkaitan pengurusan dan tadbir urus institusi itu bagi tempoh 2014 hingga 2020.